Depan mereka, lihat umpamanya ASEAN, GCC, China. Ya. Sebab itu dalam ucapan penghargaan saya, pertama saya sebut terima kasih, penghargaan, kecekapan, kerja penat lelah, pagi, petang, malam ikut shift, 2-3 pagi penuh jaga, latihan, pengawalan, keselamatan, imej negara, kecekapan. Saya salute polis di Raja Malaysia. Kadang-kadang rakyat termasuk golongan yang bebal ni, dia tak peduli. Dia anggap ini biasa, itu kerja polis. Tak betul. Habis taklimat satu malam tu, 12 malam balik, saya terlihat polis penuh di situ. Mengapa? Mereka bersedia sepanjang jalan, sampai semua hotel di mana ada tokoh-tokoh kenamaan. Kerana kita kena jaga imej negara kita, keselamatannya, kecekapannya. Negara China masa Xi Jinping datang, kemudian Li Qiang, itu tanyalah pasukan keselamatan negara China. Dia anggap ini di antara persiapan dan kecekapan polis yang exceptional baik dan kecekapan. Dan tentunya yang lain ya, Kementerian Luar, MITI, Kementerian Kewangan, JPM, protokol, semua betul Dewan Bandaran. Tetapi Tuanku Sultan Brunei sebut kepada saya, berpuluh tahun dia hadir dalam sidang ASEAN, ASEAN saja, tak bukan lagi ASEAN, GCC dengan Raja Arab, dengan China. Dia kata ini di antara pengurusan kecekapan termasuk keselamatan yang terbaik yang dilihat di ASEAN. Saya bukan seorang menteri yang hanya polis, saya tegur. Nabi Razak tahu. Dan ketua-ketua polis bila jumpa saya tahu. Saya kadang-kadang dengar saya. Tetapi jangan hanya negatif. Bila orang kerja, orang khidmat, orang buat pengorbanan dan tak tahu mana ketika, mana waktu, siang, malam, hujan, ribut, ada di sana. Bagilah penghargaan dan nyatakanlah bahawa ini yang benar, dan rakyat harus tahu apa yang benar dalam negara kita ini, termasuk tahap profesionalisme polisi di Raja Malaysia.